Selamat pagi. Hari ketiga kita plan nak pergi naik subway train untuk ke Silk Market. Itu macam tempat shopping, shopping center, barang-barang yang bajet lah. Bajet punya. Lepas tu kita nak pergi cari yang bangunan yang famous dengan architecture dia. Dan kita try pergi ke Bird Nest dan try to pergi ke New G Street. Let's go. Sekarang aku nak naik train daripada Denshiku Station. So nak masuk subway ni kena pakai Alipay. Sebab ada QR train dekat dalam Alipay ni. So dalam ni bahagian transport, metro. Lalu dekat sini dia dah macam airport tau. Setiap kali nak masuk subway ni mesti dia akan scan kita lah, scan bag. So agak strict jugalah, tak tahulah. Maybe tak boleh bawa lah senjata-senjata tajam ke apa kan. So lepas dah scan tu, kita boleh scan kita punya Alipay QR ni lah dekat warna kuning. Warna kuning ni. Boleh masuk. So kita plan je lah. Kita naik train. Subway station dia macam MRT kita lah. Ada pintu kaca ni. Sama je. Itu belah sana. Sekarang kita tengah tunggu stesen nak pergi ke Dongdan. Satu stesen je. Lepas tu kita nak tukar lane. Dia ada banyak lane ni. Itu yang agak confusing tapi sebenarnya senang je. Sampai dah. Padat ha. Okey, masuk dulu. Okey, sampai dah dekat Dongdan punya station. So daripada line 5 kita nak kena tukar line 1. Sebenarnya tukar line ni dia ada line 1, line 5, line 3 kan, nombor-nombor tu. Dia macam negara kita macam tukar MRT, naik LRT, naik KTM, macam tu lah. Tukar. So same lah sebenarnya dia punya konsep. So kita kena pergi ke line 1, nampak tu dekat dengan tiang tu tulis line 1. So ikutlah, follow je. So tak ada lah confusing pun. Sebenarnya macam tukar train je. Sebab setiap train kan laluan berbeza. Lagi satu, public transport, train subway Beijing ni memang function habis lah. Sebab dia cover most area. Yang tempat-tempat dia orang kerja apa semua kan. Memang convenient gila lah. Memang cover. Sebab tu public transport dia orang ni function. Lepas tu mostly dia orang pakai EV. Sebab apa? Sebab memang sesuai dengan keadaan Beijing ni lah. Sebab naik basikal, naik motor EV, bas EV, kereta EV. So EV dekat Beijing ni memang function teruk lah. Terbaik. Dah sampai dah ke stesen Yongan-Li, which is basement kepada Silk Market. Nampak ni kat sini pun ada security, tapi security ni untuk yang masuk je. Keluar tak payah, keluar lalu je. So kita akan pergi ke exit A. Kita tengok ada apa dalam Silk Market ni. Sekarang kita jalan kaki nak pergi ke CCTV Headquarters. Dalam 30 minit daripada 30 minit dari Silk Market tadi lah. Dekat Silk Market tadi sebenarnya tak ada apa sangat pun dan tak murah mana pun.
Dia letak harga mahal. Macam original punya harga tapi tak pun. Dan macam biasa lah, kau kena hard bargain baru dapat harga murah. Dan kita orang malas nak bagi bargain kan. So kita orang decide jalan je lah kejap, tengok setiap tingkat tu ada apa. Lepas tu terus keluar lah, kita jalan kaki nak pergi CCTV Headquarters. So CCTV Headquarters ni apa? Dia sebenarnya bangunan architecture yang unik lah, yang kita nak pergi tengok lah. One of iconic building lah kat dalam Beijing ni. So kita nak pergi sana tangkap gambar dan kita gerak ke next destination lah. So kat bahagian sini dah nampak lah banyak bangunan-bangunan tinggi banding yang dekat semalam tu lah, Wong Fujing Street dengan dekat dengan area Denshiku Subway Station ni. So ini memang nampak lah bandar penuh dengan bangunan tinggi-tinggi. Sekarang pukul 11 lebih jalan masih jam dah sampai dah bangunan CCTV Headquarters, one of iconic building. Ni pun banyak tu, cantik-cantik tu. Skyscraper. Oh, semat. Oh, zoom sikit. Unik lah. Macam mana dia buat bangunan macam ni kan. Ni nama dia CCTV Headquarters. Wow, sesak je dari sini. Ya, sekarang kita dah sampai ke Galaxy Soho. Yang ni pun one of iconic architecture building lah di Beijing. Okey, aku dah sampai dekat dengan stesen Olympic Stadium. Kat mana bird nest tu? Ya, aku tunjuk korang. Tada, bird nest. So, kalau nak pergi dekat kat sana, agak jauh agak nak berjalan daripada stesen. So, aku decide tak nak pergi dekat sangat sana lah. Jauh lah nak berjalan. Sebab lepas ni kita nak pergi ke New G Street. Dan kita pun tak makan apa lagi, tak breakfast lagi, tak lunch lagi. Sekarang dah pukul 1.46. So, tu je lah nak bagi tahu. Senang je naik subway tu sampai. Okey, kita orang sekarang dah dekat dengan New G Street. Memang seronok jumpa tempat ni. Kenapa? Sebab ni adalah kawasan makanan halal dan banyak choice lah, macam-macam jenis makanan ada. Masjid New G belah kiri ni. So, lagi kita pergi masjid tu, kita cari makanan dulu. Kita orang kelaparan ni. Tengok suasana macam mana. Ramai. Okey, dah beli burger daging. Something like situ lah, burger daging. Makan dulu, jemput. Okey, sekarang kita makan yang paling laku keras lah ini. Skewer ni. Rasanya ni beef atau lamb, tak sure. Memang beratur panjang lah tadi. Ni, must eat. Sedap. Oh, tebal. Satu ni 10 yuan. Dumpling beratur panjang tu. So kita dah makan skewer, burger daging. So kita hunting benda lain pula. Let's go.
So inilah pasar raya yang banyak yang halal lah. Senang lah nak cari kat sini. Boleh cari snack-snack. Nampak je macam ni, tapi ada logo ni, Chin Chen. So sesiapa nak cari snack halal, banyak dekat sini. Dekat New G Street ni. Okay, sekarang kita jalan kaki pergi ke Masjid New G. Mari. Yalah, tengah renovate ke? Alamak, kalau tengah renovate tak ada rezeki kita. Alamak, tak ada rezeki kali ni sebab Masjid New G tengah dalam renovasi. Tutup, tak boleh nak masuk. Okay, so yang ni lah masjid dia, Masjid New G. Alright. Tak ada rezeki. InsyaAllah lain kali kita datang Beijing lagi, kita cari Masjid New G ni. So luaran New G, Masjid New G ni macam ni lah. Dah balik bilik, baru perasan yang makanan beli kat New G Street tu ada dalam bahasa Melayu tu. Istana Makanan Halal. Mantap lah. Terbaik. Ni beef pie. Rasa dia macam curry puff lah.